Saya nak ajak anda cara menjahit lubang butang seperti ini. Untuk kali ini, saya tak guna mesin brother, tapi saya guna mesin singa. Mana lagi mudah sebenarnya? Adakah mesin ini lebih mudah? Jom kita tengok. Pertama, tukarkan tapak dulu. Ini adalah tapak butang dan saiz butang saya gunakan saiz butang standard, iaitu lebih kurang dalam 0.5 inci ataupun 6 hun. Jatuhkan tapak dia masuk ke dalam dia punya batang tu. Dia ada batang okey. So dia memang dibekalkan sekali dengan tapak ni lah. Seterusnya, nampak tak ada benda ni? Push, ni letak ke bawah. Okey, yang tu dulu. Dia membantu untuk kita semasa menjahit, nanti dia automatik pusing sendiri. Mata jahitan tukar kepada tapak lubang butang. Untuk yang ni pula anda tukar kepada di antara 0 dan 1. Semakin anda rapat ke 1, semakin jarak adalah zigzag dia. Tengah-tengah moderate pilihan anda lah. Kita dah tolak dah push tu. Dia kena tolak dulu Yang ini pastikan tapak ni ke belakang. Kemudian anda terus jahit pada lubang butang yang anda tanda. Yang ini first kita tengok lah. So saya akan marking kat sini dulu. Tips untuk jahit lubang butang, jahit bahagian depan dulu, baru buat lubang butang belakang. Melainkan kalau anda buat baju kemeja, bahagian belakang ataupun bahagian yang berlawanan, baju sebelah tu dia tak ada lubang butang, dia hanya ada butang. Okey, dah tolak dah kan? Okey, turun jarum dan jalan. Pastikan betul-betul center tengah antara tertulang tersebut. Ini sebab saya buat baju Melayu. Siapa yang nak belajar jahit baju Melayu, jom masuk ke jam terbang. Kemudian kita dah turun jarum, lepas tu kita jalan. Nampak? Dia dah terus melangkah kiri dan kanan. Okey, nanti tengok bahagian ni akan ditolak ke hadapan. Nampak tak dia bergerak tadi? Ada sesuatu sebenarnya menolaknya. Nanti saya cerita. Jom kita tengok hasilnya. Okey, ini adalah hasil lubang butang yang berjaya kita tebuk. So, kenapa dia tertolak sendiri? Sebab inilah dia yang menolaknya. Nampak tak? Pam! Bila dia tolak, automatik perjalanan dia akan berubah. Okey, ini adalah hasil untuk lubang butang menggunakan mesin singa, dan baju saya pakai ni adalah hasil menggunakan mesin brother. So, pendapat anda mana satu yang lebih menarik dan anda suka? Untuk next saya akan buat satu lagi video tentang mesin ini juga. Anda juga boleh request anda nak video apa dekat ruangan komen, dan jangan lupa follow Jarum Terbang sebab saya dengan tim saya tengah struggle nak buat 90 video sempena bulan Rejab kali ini. Dan kalau nak belajar menjahit, jom masuk kelas online Jarum Terbang. Boleh masuk dalam live kami, dapatkan barang-barang semasa live, ada harga promosi.